mesti mematuhi perundangan-perundangan yang telah dicatatkan. Hasil statistik yang boleh saya maklumkan hari ini, untuk makluman semua, bermula daripada 1 Januari 2025 sehingga sekarang, kita telah buat pemeriksaan sehingga 91,680 premis di sekitar Selangor. Dan jika pecahan mengikut akta di bawah tanda harga, di bawah akta kawalan harga saja, telah menghasilkan 901 kes. Di bawah akta kawalan bekalan menghasilkan 134 kes. Timbang sukat 253 kes. Dan di bawah kesalahan akta perlindungan pengguna sebanyak 71 kes. Kompaun yang kita hasilkan sehingga kini mencecah sehingga 286,000 lebih. Dan kompaun biasa yang kita keluarkan, tadi yang saya mention tadi kompaun on spot, tetapi kompaun yang terpaksa dibayar di pejabat mencecah sehingga 1.2 juta. Kertas siasatan nilai kompaun dikeluarkan sehingga kertas siasatan dibuka lah untuk kami buat siasatan lanjut.